Last one, satu dua. Chancellor Universiti Usahawan Koperasi Malaysia kerana dengan izinnya juga kita semua dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini bagi meraihkan para graduan yang berjaya mengukir sejarah lantaran segulung ijazah Akhawi. Kurniakanlah kepada seluruh graduan dengan sempurna serta bersatu padu. Kepadamu jua ya Allah. Begitu juga para graduan yang diraikan agar sentiasa berada dalam wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan, majlis yang penuh makna ini akan dimulai dengan pemasyhuran Chancellor. Kurungan B, Perlembagaan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Dengan ini, Universiti mengumumkan perlantikan Chancellor Yang Berhormat Encik Stephen Sim Chi Kiong. Yang Berhormat memiliki latar belakang akademik dalam bidang sains komputer dari Universiti Malaya. Sepanjang kerjayaannya, Yang Berhormat pernah menyandang jawatan penumbuhan ekonomi, pembangunan bakat diri dan sukan, serta sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat serta komitmennya terhadap mengikut Seksyen 10.2/1 Perlembagaan Universiti Keusahawanan pembukaan Majlis Convocation UKKM kali kedua telah melakukan pengembaraan dari China menuju ke India. Pengembaraan yang mengambil masa 3 tahun hanya untuk berjalan. Tahun lebih kurang selepas Shen Zhang pergi ke India. Puteri Nabi Islam Nabi Muhammad Filipina yang bernama General Jawal Al-Sikili. Saya pernah pergi ke Mesir dan mengunjungi kerja kita di Universiti Al-Azhar. Dia pendek, iaitu ayah ibu. Di Malaysia pula, saya ingat juga ada tepuk. Jangan buang masa student kita. Jadi kalau universiti nak kekal relevan daripada universiti, okay? Bila suruh saya tak belajar sikit belajar. Bila suruh dia Dekan School of Cooperative Entrepreneurship untuk mengisytiharkan dipersilakan. Dengan ini diisytiharkan bahawa Majlis Penyampaian Scroll pada Graduan Diploma Pengurusan Koperasi dan Diploma Keusahawanan Koperasi. Majlis Penyampaian Scroll pada Graduan Master in Business Administration Cooperative Management.
dan kekuatan yang mungkin kita sendiri tidak sedar kita miliki. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan dedikasi yang telah diberikan sepanjang perjalanan kami. Maka selesailah majlis pemasyuran Chancellor dan Convocation